ada penganjur-penganjur yang banyak menipu. Kita dah bayar full payment. Lepas tu kita datang tempat berniaga, kemah pun tak ada. Hai, Assalamualaikum korang. Sekarang aku berada di Pasar Malam Senawang Jaya, Seremban. Hari ni aku rasa aku nak interview salah satu peniaga ayam gunting, Alice Fried Chicken. Peniaga ni dah berniaga ayam gunting selama 13 tahun dah. Jom ikut aku. Hai, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau boleh tahu nama Kak siapa dan dah berapa lama Kak berniaga ayam gunting? Oh, nama Kak Marsida. Kak dah berniaga dalam 13 tahun untuk ayam gunting. Macam mana sambutan perniagaan ayam gunting Kak setakat ni? Sambutan ayam gunting memang menggalakkan lah. Semua orang akan cari nama Alice Fried Chicken. Mana-mana Kak pergi, memang tidak mengecewakan. Macam mana Kak tahu dengan jenama kami, Alice Fried Chicken? Dan kenapa Kak masih setia bersama jenama Alice Fried Chicken selama 13 tahun? Akak dikenalkan oleh akak-akak yang berniaga. Awalnya dia yang berniaga dululah. Sebab pertamanya dia ayam gunting ni mudah, cepat. Lagi satu dia mudah dapat di mana-mana. Stok dia sentiasa ada lah. Tak pernah miss. Lagi satu dari segi kualiti memang okey. Customer semua kata semua okey lah. Boleh tak Akak kongsikan sedikit lah apakah kejayaan dan pencapaian yang Akak telah capai selama Akak berniaga? Dalam masa setahun, dapatlah macam-macam akak beli. Contoh yang terbesar yang menjadi kebanggaan akak dapatlah beli sebuah kereta Titan. Sebuah kereta. Tak payah deposit. Bank dah nampak yang kita punya income tu dah mampu untuk bayar hutang. Selain tu, akak beli 2 biji rumah. 2 biji rumah. Anak belajar pun tak ambil PTN. Hanya berjual ayam gunting saja. Okey Kak, lagi kita nak tanyalah pengalaman Akak selama berniaga ayam gunting ni. Apakah cabaran-cabaran yang Akak alami sepanjang berniaga ayam gunting? Ada penganjur-penganjur yang banyak menipu. Contohnya kita dah bayar full payment. Lepas tu kita datang tempat berniaga, kemah pun tak ada. Itu cabarannya. Memang kita rasa tertekan, stres. Jadi Akak rasa berbaloi tak ambil set package kios daripada Alice Fried Chicken ni? Okey, memang rasa berbaloi sangat adik sebab dia sediakan set mesin ayam gunting. Dia punya telinga ni semua dapat. Dia bagi tray, tray kuning. Ini dia bagi, bekas ni bagi, bekas minyak bagi. Semua dia bagi. Kios yang dibagi tu memang kita rasa okey lah. Jadi apakah tips ataupun saranan Akak kepada orang yang nak mula berniaga ayam gunting? Kepada mak ayah, jangan ada anak-anak yang contoh cuti sekolah, yang tak ada apa nak buat, cuti-cuti sen, belikan dia orang kios. Ajarkan dia orang berniaga. Walaupun harga tu RM5,000, insya-Allah. Benda tu dah boleh balik. Boleh dapat pulangan. Boleh pulang balik. Buat apa yang kita nak, insya-Allah dia akan belajar dan memahami apa itu perniagaan. Yang penting Alice memang asli. So kalau korang nak berjaya macam Akak ni, kontak kami sekarang. Tapi kalau korang tak nak berjaya, skip je video ni. Malas aku.